Baduy dalam, suku kaum Nusantara simpan banyak kearifan watan. Mereka ni tak pergi hospital, tak ada elektrik, tak ada peti sejuk, tapi kesihatan tip-top. Inilah suku Baduy dalam di Banten, Indonesia. Saya kongsi 3 kearifan watan dalam kesihatan. Pertama, ibu Baduy boleh recover lepas bersalin dalam 7 hari je tanpa ubat moden. Diorang buat lulur khas campuran cekur, kunyit dan lempuyang. Cekur ni sifat dia panas, dia matikan urat yang kembang dan rawat luka dalaman secara neutral. Neutral healing. Yang kedua, nasi diorang boleh tahan lebih 3 hari tak basi walaupun tak letak dalam peti sejuk dan tak dipanaskan semula. Sebabnya, diorang kukus dan bilas berkali-kali nasi itu, lepas tu simpan dalam bakul buluh. Buluh ni ada liang udara, wap air keluar, jadi nasi itu tak lembab dan bakteria tak boleh hidup. Simple science tapi nenek moyang diorang dah lama tahu. Ketiga, diorang tak ambil gula putih. Diorang ada gula kabung buat sendiri. Gula ni indeks glycemic dia rendah, tak buat gula dalam darah naik mendadak macam gula tebu. Penuh mineral, bukan kalori kosong semata-mata. Ini baru betul pemanis sihat. Hebat kan? Teknologi ringkas tapi selaras dengan alam. Korang rasa mana satu kearifan Baduy ni yang korang nak cuba dulu? Cuba komen kat bawah. Jangan lupa like dan share.